Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini 15 hari bulan Mac 2024 Masehi bersama dengan 14 hari ini Sabtu dah. 15 hari bulan Mac 2025 Masehi bersama dengan 14 Ramadan 1446 Hijriah. Seperti biasa sekarang pukul 6.26 petang. Seperti biasa video daily report kita untuk hari ini. Malam tadi selepas maya maghrib saya terus pergi ke masjid atau bagi budak tu lah, budak terkering Beyblade tu, set kau Beyblade tu. Lepas tu lepas maya tu saya pergi ke Pasir Akar, pergi DIY, beli barang sikit. Lepas tu maya dah kan. Lepas tu duk main musim kat ni, kita tunggu grafik ke apa semua tu. Bayar hotel dia sikit malam hari tu. Lepas tu balik pada pukul 12 dalam malam. Dan pukul 12.10 tu balik malam tu malam lama. 12.30, 12.40 balik. Sampai pada pukul 1 kita berapa? Dalam pukul sampai rumah tu dekat pukul 1 dah. 12.50 dah lah balik tu. 12.50 pagi. Lepas tu tidur dari pukul berapa malam tengok. Tidur dari pukul 2.40 pagi. Bangun lewat sikit hari ni. 5.40 bangun sarapan. Bangun makan sahur. Pasal tu tunggu subuh, semaya subuh, sambung tidur balik. Ini ajak nak baca, tak jadi baca. Tak membaca, tak sambung baca. Mari tu, tak siap lagi mari tu. Oh siap pebit lagi kan. Patutnya lah pebit lagi hari ni. Lepas tu esok tak boleh baca juga lah. Minggu depan pula baru boleh baca pula. Lepas tu tidur. Pada tu pakai tidur dari pukul 10 sampai pukul 8. Pukul 8.40 tidur. Bangun pula dari pukul 2 petang. 2.30 mandi semaya suhu. Lepas tu asar. Lepas tu pukul 5 tadi semaya asar. Lepas tu dah main Facebook kita hari ni. Lepas tu pukul saat ni baru tak ada siapa lagi. Cek dah tengok tak ada baru siapa. Baru ada pula baru bekong tu kepek perut dia. Baru ada pula lagi ni. Sehari pula hari ni. Dia jangka sampai 2 hari. 2 hari lepas ada. Esok lusa tu siapa. Servis kita mula bagi West Malaysia kan. West Malaysia ni maknanya bagi Sabah Sarawak dah. East Coast kita. Dia tulis West. Dia tulis West Malaysia lah. Tahu lah bagaimana, negeri mana. Biasanya kalau West kat Sabah Sarawak. Lepas tu sesah bagai tu. Sesah bagai tu. Lepas tu pas maya satu duduk relax dia main Facebook, sambung main Facebook dah berhenti. Saat ni baru teringat nak video ni. Tak ada tubik dah ajak ni. Main Facebook asyik main Facebook dah ajak. Tak ada tubik lah. Dah ni net setengah lebih dah ni. Lepas tu pukul 12 ni terus buat video ni. Okey, sekali saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.